Johor Darul Takzim JDT mula mengatur persiapan untuk musim 2025-2026 meskipun musim 2024-2025 baru saja berakhir. Ini selepas pengurusan Harimau Selatan memuat naik video penukaran rumput di Stadium Sultan Ibrahim SSI. Tempoh rehat liga digunakan JDT untuk menukar rumput Zion Zoysa kepada rumput baharu. Ini bagi memastikan padang SSI sentiasa berada di tahap yang terbaik. Perkara ini turut disahkan Duli Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor apabila berkongsi video penukaran rumput SSI di Instagram Story. Baginda melihat ini sebahagian daripada proses kawalan kualiti padang. Kawalan kualiti katanya. Selain penukaran rumput, JDT juga sibuk menambah ruang korporat sekitar SSI. Langkah ini bukan sahaja bertujuan menambah baik kemudahan hospitaliti di SSI, malah ini secara tidak langsung membantu JDT meningkatkan pendapatan menerusi sewaan ruang korporat tersebut.